Salah satunya sumber makanan. So dia masih lagi percaya dengan spiritual. So setiap kampung dia punya ketua kampung. So ketua kampung dia adalah automatically dia punya shaman. Alright, kalau kita panggil kepada dukun. Ya. So kalau dulu dukun ni ataupun ketua kampung dia tak semestinya lelaki. Ya. Dia perempuan pun boleh jadi ketua kampung. Kenapa? Daripada sumber mana dia boleh kata jadi ketua kampung? Daripada kepakaran ilmu spiritual. Ilmu sihir. Bukan ilmu sihir. Okay, sihir. Kalau ilmu sihir tak masuk kita sini. Okey. So ni salah satulah kampung yang boleh kita lawati. Dalam taman negara, yes. Apa kemampuan shaman ni yang biasa? Memulihkan semangat. Semangat jiwa kacau. Yes. Kalau sakit demam, Sakit demam itu sebab lebih percaya spiritual. So kalau okey, itu sebab tadi kenapa dia pindah ranah nomad. Satunya kematian. Duanya makanan. Tiganya spiritual. So biasa kalau satu kampung yang dibuat kampung baru, contohnya anak ke isteri ke sakit, tak pulih-pulih, tak baik-baik sembuh, dia kena pindah. So dia boleh percaya kepada kampung ni tidak mempunyai keselamatan. Roh kampung dia hijrah tu. Hijrah. hijrah. Kampung dia dah berapa tahun? Kampung ni dah lebih berapa dah? 2018. Oh, bagus lagi. Baru lagi. Oh, roh dia steady lagi kan? Roh steady. Okey. Okey. So setiap kampung ni kalau kita tengok rumah ni satu family lah. So kalau ni dah nampak moden, dah solid punya rumah ni, ini bukan kaum Batak punya rumah sebenarnya. Kaum Batak punya rumah dia lebih kepada igloo. Bulat. Dan pintu dia kecil. Okey, ini dah lepas kahwin dan biasanya solid macam ni, dia dah belajar daripada kaum Semak Beri, Jakun, Yahud.